nasi kerabu Mak Nak viral nasi kerabu Mak Nak. Baik, warna biru dia pekat-pekat. Next, banyaklah lauk kita yang ada. Kita pergi ke sambal kelapa. Boleh? Kita guna sambal kelapa. Nasi kerabu kita nasi kerabu golok. Okay, next kita ada apa tu? Ni next kita ada sayur, tak sambal. Ni semua homemade daripada Mak Nak mah. Ya, betul. Resepi tersendiri resepi turun-temurun. Turun-temurun. Ini killer dah. Ya. Mantap budu. Ada action. Yang specialnya lemak bakar. Biasanya kita akan timbang lah 70 gram. Lemak bakar Mak Nak ni. Biasanya kita akan timbang 70 gram. Tapi untuk abang ni saya letak lah. Lemak bakar Mak Nak biasa juicy-juicy kan? Ya, juicy-juicy, panas-panas. Daging pun sama. Kita akan timbang sebanyak 70 gram lah biasanya. Daging bakar Mak Nak 70 gram juga Ya, betul. 70 gram juga. Alright. Kalau nak special lagi, biasanya kena add on. Solok lada. Boleh? Dan juga telur masin. Telur masin kena ada. Inilah untuk satu portion nasi kerabu. Nasi kerabu, daging bakar bersama daging bakar dengan campur lemak bakar. So nak cek kedai kat mana tu? Kedai kita dekat Tena 383 Makan Hub Maluri Ceras. Tapi kalau susah juga nak cari, boleh Waste Mak Nak Maluri Ceras. Confirm sampai Ya, confirm sampai. Parking banyak, tempat makan pun selesa. Ni cawangan baru kita lah, bukan baru juga, daripada Pantai Dalam kita pindah ke Maluri Ceras. Alright. Total cawangan ada berapa? Kita ada 4 cawangan. Beza dia dekat Bangi tu kita ada special dia nasi kukus. Baik. Apa-apa terima kasih, saya kenyang-kenyang lah. Okey. Assalamualaikum. Salam.